Apakah makna jiwa merdeka yang perlu ada di kalangan masyarakat Malaysia? Merdeka ni kena faham baik. Merdeka maksudnya kita menjadi hamba Allah, barulah merdeka. Maknanya segala yang diwajibkan atas kita, kita boleh buat belaka dan kita taat. Segala yang diharamkan, kita tinggal belaka. Itu panggil jiwa yang merdeka. Apa makna merdeka? Kita kembali menjadi khalifatullah fil ardi, khalifah Allah di bumi. Kerana itulah tujuan kita dicipta. Lagi, bukan makna merdeka bebas. Dah. Nah, mana yang tak bertudung mulai bertudung, makna dia sudah merdeka. Yang dulu seluar pendek sekarang sudah tutup aurat, kerana dia sudah merdeka. Faham lagi? Kerana dia dulu berbuka aurat, bermakna dia masih terkongkong dengan ikut-ikutan jahiliah yang bercanggah dengan kehendak orang yang mencipta dia dan kehidupannya di bumi. Di mana merdeka ialah kita kembali melaksanakan perintah Allah, bebas. Beda kita boleh kita melakukan segala tuntutan agama.